Rasuah mungkin nampak kecil, tapi kesannya besar. Ia merosakkan kepercayaan dan nilai diri. Pilihlah kejujuran walau sukar, kerana wira sejati bukan yang kaya dengan wang, tetapi yang kaya dengan amanah dan hati bersih. Sarah, engkau sapu. Lepas tu Adiana nak meja dulu. Siapa? Hani, engkau nanti tutup sampah-sampah kecil. Boleh kan? Kita nanti kemudian dah kemas bersih-bersih, tapi kita tak pernah menang kelas paling bersih. Ya weh, asyik kelas Naina mati je menang. Tapi aku tengok kelas dia tu kotor je. Mesti ada apa-apa yang berlaku. Mungkin diorang guna sapu dan jahit. Okey, tak apa. Kita kemas kelas untuk kebersihan kelas. Bukan untuk menang. Yang penting jujur. Betul! Kena minum mati menang. Tapi kelas diorang kotor je. Siapa? Jadi boleh botengan. Siapa bawa meja tu tak siapa? Macam ada tak kena lah, Amir. Tak apa. Nanti minggu depan kita siasat sama-sama. Boleh? Menang. Kepastikan kelas diorang menang. Tengok tu, Rafi dan Mira bagi sesuatu dekat Hakim. Kita tu tahu sekarang kan? Sampul, ada duit. Patutlah dia dah selalu menang. Dia dah rasuah rupanya. Tak boleh jadi ni. Esok aku bagi tahu cikgu. Sebenarnya korang berdua buat rasuah kan? Mana ada. Itu bukan rasuah. Sebenarnya kalau terima kasih. Aku tak boleh simpan dia rasa ni. Itu aku ada rasuah dekat Hakim. Kita menang. Astaghfirullahaladzim. Rafi, balik ni kalau Rafi tak semestinya dalam berkawan, Rafi. Itu namanya rasuah. Pada hari ini, skor disemak semula dan sepatutnya Benang Gigi yang menang. Kami bukan kaya, tapi kami bersih. Kami tak nak menang. Kami jujur. Rasuah bukan sahaja terjadi di pejabat yang besar. Dia boleh juga terjadi di tempat sekecil kelas. Kalau kita biarkan hadiah sekecil, ia akan menjadi kejahatan yang besar. Semangat enam tiga. Jujur itu yang sejati. Bye. Squad.